beach. Ini Roxy Sematan guys. Tempat dia cantik, memang kelas. Ini hotel sebelah ni. Yang tadi tu townhouse. So yang ni apartment. Yang sebelah ni lah apartment. Parking dia banyak guys, parking. So tengok parking dia cantik, ada rumput situ. Selit. Jom. Dia orang ada event kot. Kalau ada buat function boleh lah sini. Oh cantik. Ini bahagian lobby. Lobby. Dia ada ATM machine, don't worry, ambil duit. Wow, cantik. Penyu, berlambangkan penyu. Tengok rusa. Don't worry, sempat ambil duit. Ada mesin kat situ, ATM. Saya pun baru pertama kali sini guys. Siapa ada bawa budak, ni boleh main kuda. Cantik lah tempat ni. Kalau cuti sekolah, ada public holiday, datang sini kat Roxy Sematan ni. Wow. Kat sini ada tempat permainan untuk budak-budak. Dekat sini ada meja, boleh booking. Kat ujung tu ada pool tower. Ya. Ini tempat boleh bersantai-santai, duduk chit-chat. Itu dia ada macam exhibition guys. Ada exhibition. Dekat hall tu. Oh, dia orang tengah promo kot. Nanti kita tanya ya. Lepas tu sementara tu saya mau share ni beach dia. Cantik. Dia orang ada event hari ini guys. Sangat luas. Okay. Ini jalan towards pergi studio apartment. Studio apartment tak ada bilik lah, open concept guys. Ini tadi tepi beach, santai sini. Ini best jalan. Ice cream. Oh, ni bahagian apartment guys. Ni
aiskrim cuma after 4 baru dia buka. After 4. Nah, tengok. Sedap. Ni jalan keluar, pergi parking. Cantik lah tempat ni. Wow, oh macam teddy bear guys, tengok ni. Hotel. Ini swimming pool. Wow, so nice. Kalau dia punya bilik dan harga lah sini. Ni lobby. Bersih airnya. Nah, ini Roxy Beach Resort guys. Oh, ni tempat santai-santai. Spa mandi boleh sini. Cantik bunga. Wow. First time saya tengok bunga ni. Kerusi, tempat beristirahat. Cantik guys. Marilah datang ke Roxy Semata ni. Kalau nak tahu harga nanti kita cek ya. Dia ikut bilik kalau nak apa nama tu, tempat besar lain harga. Wow. Kalau nak booking, kena booking awal tau. Kalau cuti sekolah, function memang penuh. Ini hall. Atas tu boleh naik view, boleh naik ke tengok view dari atas. Saya tak larat guys. Saya tunjuk kat bawah ni je. Best ya. Ni memang cantik guys. Kalau ditanya berapa lama dari Kuching, 1 jam macam tu lah. Trafik pun okey, jalan pun okey. Jangan risau sangat. Bawa family datang sini bercuti-cuti, tapi kena book awal guys. Saya rasa kalau yang bilik depan ni memang mahal lah dia punya room rate. Kalau kat ujung sana, maybe lah reasonable price. Semua facing the sea. Cantik pantainya guys, bersih, air biru. Wow. Ada satu islands kat sana. Oh, love this place.
Weather pun okey hari ni. Cantik guys, cantik. Ini kalau kita kan panggil kayu uruk. Kalau tepi pantai kena tanam pokok ni guys. Hari ni panas. Macam tu apartmen. Kaki dulu guys, sebelum masuk hotel. Cuci kaki dulu. One thing, diorang ada sediakan ni untuk yang macam pakai wheelchair. So bisa yang tangga ni. Ni cantik, dia macam polar bear untuk budak-budak. Tempat ni sangat bagus lah untuk pergi apa nama, buat cuti-cuti. Ini laluan ke lobi dan swimming pool guys. Sini tempat ambil towel. Panas terik.